ilmu yang aku belajar ada khadam jin ke? Siapa nak tahu macam mana nak cek ilmu yang aku belajar ni ada khadam jin ke tidak? Oi, macam-macam cikgu ni. Okey. Ilmu ni ada dua. Ilmu baik, nur, bersifat nur, cahaya. Yang last sekali, yang kedua ilmu nar. Okey. Selalunya, saya boleh cakap majoriti, siapa-siapa dia belajar ilmu nar, ilmu yang nanti saya cerita lah, dia ada khadam. Jin jahat. Ini ilmu-ilmu nar. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu yang ilmu kita ni ada khadam jin jahat? Saya nak tahu. Cepat. Kalau nur, ilmu cahaya nur tak ada. Dia tak ada kaitan pun dengan khadam jin jahat ni. Terima kasih yang bagi nasi lemak. Abang tak makan apa pun hari ni? Nasi, tak makan nasi hari ni. Macam mana kita nak tahu? Ilmu kita belajar tu rupanya ada khadam jin. Kita kena putuskan ni. Selagi kita tak putuskan benda ni, bahaya. Terima kasih bagi gift. Okey. Macam mana kita nak tahu? Cara paling mudah nak tahu. Makin anda belajar ilmu tu, makin anda jadi orang yang tak semayang, tak jaga semayang, tak semayang. Makin anda belajar ilmu tu, makin anda benci orang. Makin benci. Tak tahu lah kenapa aku benci gila suami aku. Makin lama belajar ilmu tu, makin jadi jahat. Makin belajar ilmu tu, makin anda nak bergaduh dengan orang je. Tak tahu. Hidup ni tak boleh kalau tak bergaduh dengan orang. Asyik nak bergaduh je dengan orang. Bergaduh. Siapa nak buat pemutus ilmu-ilmu jin? Siapa nak buat? Saya boleh buat. Kita buat tu malam ni. Kalau ramai orang nak buat. Kita buat lafaz pemutus khadam-khadam jin jahat yang ada dalam diri kita. Lepas tu anda rasa lega gila. Lepas anda dah buat pemutus. Kena buat pemutus tau. Kadang-kadang ilmu-ilmu, bukan kita belajar pun, kadang-kadang datang daripada keturunan pun ada. Kita tak tahu tiba-tiba, kenapa aku jadi panah bagai? Mak ayah kita ada benda ni. Ada nat. Bergaduh, mak ayah kita bergaduh, narsistik gini. Jatuh ke anak dia. Makin belajar, makin banyak tak tahu. Alhamdulillah. Itu bagus. Itu nur. Orang yang nur. Okey. Saya bini dulu lah. Okey. Selagi kita buat lafaz pemutus kita buat sama-sama lafaz pemutus, insya-Allah. Jika ada ilmu-ilmu jahat, kadang-kadang jin jahat, jika ada ilmu-ilmu yang kita terbelajar, tak kira lah ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, tapi ilmu tu punya salah. Rupanya ada khadam jin, kita kena putuskan. Sebab nanti dia kacau hidup kita. Sebab tu kadang-kadang kita lemau, kita stres, otak kita jam, kita nak bergaduh dengan orang. Tanya diri sendiri, aku banyak mana? Kalau hari-hari aku ni jenis tak semayang, susah nak semayang lah. Lepas tu aku suka benci orang lah. Asyik bergaduh je dengan orang. Asyik fikir buruk orang je. Kemungkinan ada khadam jin jahat ni dalam diri kita ni. Yang kita tak sedar pun. Kita terambil ataupun kita mengambil. Mungkin kita ada belajar berguru, tapi berguru tu benda yang tak elok. Ataupun ada kita mimpi-mimpi, kita pergi ambil ilmu daripada mimpi-mimpi. Bahaya tu. Sedangkan kalau kita mimpi apa semua, tengok dalil. Ada tak dalil ilmu tu? Kalau ada dalil, okey. Tapi selalunya kalau yang jahat-jahat ni memang tak ada dalil lah. Kan? Okey, sekali kita buat kita akan buat lafaz pemutus. Kita buat sama-sama sekali. Okey. Saya nak habiskan ilmu ni dulu insya-Allah. Tapi kalau ilmu yang anda belajar, ilmu bersifat nur. Ilmu bersifat baik. Apa berlaku? Apa berlaku? Kalau anda belajar ilmu nur. Cepat. Apa berlaku dalam hidup anda? Cuba komen. Sekejap. Saya menunggu orang komen sekejap. Apa berlaku kalau kita belajar ilmu yang bersifat ilmu yang baik, ilmu putih, ilmu baik, ilmu yang membuat kita berubah, kita jadi apa? Terbaliklah benda ni. Terbaliklah. Makin kita belajar ilmu tu, makin kita jaga semayang. Jaga semayang waktu. Itu antara penentu terbesar. Kalaulah makin anda belajar ilmu tu, makin anda tak semayang, makin jauh. Bahaya. Kena jaga, kena hati-hati tau.
Tak tahu kenapa makin aku belajar dengan Tok Guru ni makin tak semayang. Oh jangan. Kena hati-hati. Kena hati-hati. So, yang pertama efek dia dekat ni. Makin kita belajar, makin kita jaga semayang. Solat awal waktu pula tu. Lepas tu makin tambah amalan. Ya, betul lah tu ilmu tu. Betul lah tu. Lepas tu makin kita belajar, hati kita makin tenang. Rasa semua tenang. Sebab tu saya tanya soalan, anda yang dah baru belajar dengan saya ni, anda mulai tak? Ada perasan tak? Mulai jaga semayang. Yang baru. Orang lama tak apalah. Asma Isa, Ma pun join. Mak saya ni, Masya Allah, subhanallah. Ma, I love you. Terima kasih bagi gift. Tak ada jumpa, Ma. Ma busy belajar ilmu. Saya tengok wajah Ustaz. Mak saya sepatutnya datang Shah Alam tengok baby, tapi mak saya ada kelas apa mak? Kelas tafsir 50 hari. Tu mak saya online tu. Hasmah Isa. Okey. Apabila mulai anda belajar, terima kasih yang bagi gift. Anda akan rasa tenang, anda akan rasa bahagia. Anda akan rasa macam hidup tu tak tahulah, lapang. Betul tak? Setuju tak? Anda akan rasa hidup tu masa dia panjang, masa panjang. Lepas tu masalah yang ada macam masalah ke? Saya ada student saya ni. Dia belajar dengan saya. Dia belajar lama-lama belajar dengan saya, Masya Allah, subhanallah. Dengan izin Allah Taala, ya Allah ya Wahab, ya Allah ya Hamid. Cakap cikgu, saya sedih cikgu. Terima kasih bagi gift. Kenapa sedih? Kenapa sedih ni akak? Saya sedih cikgu sebab saya tak ada ujian. Yelah cikgu, orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala akan bagi ujian. Tapi saya tak ada ujian cikgu. Jangan cakap macam tu kak. Setiap orang ada ujian kak. Saya pun ada ujian kak. Okay. Terima kasih Kak N bagi gift. On service and urut. Okay. Lepas tu, terima kasih Kak N. Banyak dia bagi bunga. Lepas tu, saya pun scroll ke atas. 2-3 hari sebelum tu, dia WhatsApp saya. Cikgu, kereta saya bocor, kena gini-gini. Lepas tu saya cakap, akak, saya nak sebut. Dia kontak saya lah. Akak, saya apply dekat dia punya, yang dia PM saya sebenarnya tu. Akak, yang akak cakap akak kena accident kereta ni apa semua ni? Ni ujian kak? Lah, ujian ke cikgu? Ujian lah tu. Lah, saya ingatkan normal sebab cikgu cakap, siapa yang ada kereta, mesti diuji dengan kereta. Sehingga benda tu, lah normal lah. Macam tu sekali, dia punya level dia tenang dia. Sebab dia jaga masa solat. Masa dia panjang, dia lapang, dia tenang, dia bahagia, dia happy. Sampaikan yang ujian datang pun, dia tak rasa itu ujian. Sebab dia pegang kata-kata saya. Dah akak ada motor, akak diuji dengan masalah motor. Akak ada kereta, diuji dengan masalah kereta. Akak ada anak, diuji dengan masalah anak. Akak ada suami, diuji dengan masalah suami. Akak ada rumah, diuji dengan masalah rumah. Faham? Lah. Lepas tu lama-lama dia belajar, dia jaga semayang, dia rasa tenang. Dia tak rasa pun itu ujian. Sedangkan dulu cakap semua tu ujian. Sebab apa? Sebab dia tak belajar benda betul lah. Saya dah buat benda ni lama dah saya bawa benda ni. Sebab itulah, kalau kita tengok orang-orang sikit-sikit asyik-asyik nak bergaduh dengan orang. Contoh kalau kita ambil orang-orang yang politik. Sikit-sikit asyik tak kena je. Yang warna hijau bergaduh warna biru. Biru bergaduh dengan merah. Merah bergaduh kuning. Hari-hari bergaduh. Saya takut ni. Takut ni lah. Sebab bergaduh, mereka sangat suka. Jin-jin jahat sangat suka. Setan sangat suka. Iblis sangat suka, kita bergaduh. Sebab itulah bahaya kalau kita join orang yang bergaduh. Kalau kita nak buat politik bersih, politik yang tak bergaduh, cantik. Tapi ada ke? Ada ke macam tu? Itu bab politik. Macam mana pula dengan orang-orang yang orang agama pula bergaduh? Kau ni sesak, kau ni bid'ah masuk api neraka. Lepas tu kau ni wahabi, kau ni salafi. Bergaduh. Takutnya ni lah. Takutnya ni. Kita duk rasa kita di pihak yang benar. Tapi bergaduh tu, berdebat. Bantai je bang. Berdebat. Kita tu, maki hamu orang. Kita Allah Akbar. Kalau politik, saya tak ceritalah, teruk dah. Politik dah teruk dah. Ni yang agama-agama ni. Lepas tu bergaduh dekat masjid, bergaduh dengan apa ni? Tu imam bergaduh dengan ni, gini. Bergaduh. Saya takutnya ni bahaya ni.
Sebab orang yang betul, dia belajar ilmu betul, nur, dia takkan bergaduh dengan orang, dia duduk kat atas. Dia jaga semayang dia. Dia jaga amalan dia. Dia jaga hubungan silaturahim. Penat cikgu jaga hati orang. Ya, penat. Lepas tu kita biar ayat, biar aku jaga hati aku. Jaga hati kita, bang. Sebab kalau kita jaga hati orang, bergaduh nanti. Tak payah. Kita buat dek je. Jangan bergaduh dengan orang, lari. Orang yang ke atas ni, dia pandai melarikan dirinya. Ciu. Yang ni bergaduh. Tepi sikit. Bergaduh. Ini. Dia banyak diam. Itu baru betul. Dia ada nur cahaya. Sebab apa? Aku tak nak nanti kalau aku masuk, setan masuk. Sebab setan sangat suka orang dekat sini. Bergaduh hari-hari. Benci hari-hari. Saya boleh cakap, yang bergaduh hari benci, semayang tak jaga. Confirm tak jaga. Kalau dia jaga semayang dia tak akan buat benda tu. Sebab baik semayang, baik segala-galanya. Sama juga kes dengan apa ni, mak ayah. Kita ni. Mak ayah kita ni. Kita duduk hentam-hentam anak. Maksudnya kita ni ikut, kita ada benda lah tubuh kita ni. Panah baran. Takut-takut ada jin jahat lah. Ada khadam jin jahat lah. Tapi kalau kita duduk sini, nur baik, insya-Allah. Tak ada masalah. Agak-agak Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad SAW, agak-agak dia didik anak dia ke bawah ke atas. Dia fikir sendiri lah. Kalau kita sayang Nabi, kita tak akan buat macam ni. Makin tu, anak makin teruk. Kita akan jadi macam ni. Sebab tu kena jaga, bahayanya. Cikgu, panggil saya cikgu. Laporan pasal tu masih promosi. Ya, RM100. Betul. Sebab itulah kita ni, hidup kita, cuba tanya diri sendiri. Aku ni, ilmu di dada aku ni, ilmu bergaduh dengan orang ke dipanggil ilmu intelek sebenarnya. Intelek ni dia tajam. Okey, macam ni. Okey, kita hidup kita ni, ilmu intellectual ni dia bersifat tajam tau. Intellectual dia sharp dan tajam. Dan dia boleh menghancurkan hati-hati orang. Contoh. Kita belajar tinggilah. Dah ada agama, dah pandai tafsir hadis sini. Apabila orang tu buat salah, kita hentam dia. Kita ular. Sebab apa? Dia tengah buat salah sekarang. Dia tengah buat salah, kita bukan nasihat, kita maki hamun. Sebab kita tahu dia buat salah. Kita belajar ilmu ni. Tapi betul tak kita buat benda tu? Itu panggil intellectual. Intellectual ni dia tajam. Dia akan menghentam orang. Aku betul, kau salah. Kalau kau betul, kau tetap salah. Itu intellectual. Ilmu dia dekat otak je. Dia tak sampai dekat hati dia. Tapi ilmu yang sampai dekat hati, dia jadi apa? Hantam depan orang memang tak ada adab. Ya, ramai macam tu. Cuba nak tengoklah pakai hantam. Zaman sekarang ni macam-macam. Hantam orang, hantam. Sebab dia guna otak dia. Dia tak guna hati dia. Kalau kita menggunakan hati, ilmu tu dia lembut. Dia akan jadi hikmah. Dia tak tajam dah macam pisau. Tak tajam dah. Lepas tu kita kena hati. Lepas tu saya tanya soalan. Sebelum video ni saya tanya soalan apa dia? Kita melihat isteri kita dengan pandangan apa? Dengan pandangan rahmat Allah ke dengan pandangan setan? Tanya diri sendiri. Hantam dekat, ya. Betul tu, mereka tak perasan kalau saya buat keputusan, diam, tak bergaduh. Ya. Mereka tak ada ilmu tu. Kita diam sebab kita ada ilmu. Baik aku diam. Baik aku lari macam tu. Aku jaga hati aku. Dan mereka cakap apa dia? Kau ni tak ada hati perasaan lah. Kau diam. Kenapa kau tak maki hamu ni gini? Biarlah. Aku memilih untuk berdiam diri. Ya betul. Jatuhkan air muka orang. Ya bergaduh. Tak kira sosial media bergaduh. Contohnya masuk dekat live orang, lepas tu hentam orang. Sebab kita intellectual, kita ada idea, kita ada ilmu dan kita nak betulkan orang tu. Betul. Dia patut. Dia macam ular lah. Terima kasih bagi gift. Dia patut. Itu berlaku dekat hidup kita. Kita bangun tidur, kita akan patut. Anak, patut suami, patut isteri, patut orang sekeliling. Bangun ini. Saya kalau kejut anak, ya Allah. Amir, bangun. Pun bangun tu. Pergi ambil semayang, solat subuh. Senang. Tak ada jadi naga, tak ada apa. Sebab kita belajar ilmu nur. Apabila kita belajar ilmu yang ada nur ni, apa berlaku? Rumah kita tu sejuk. Rumah kita tu senang. Anak tak buat hal. Anak saya 2 orang. Sekarang 3 orang Tapi 2 orang tu tak pernah bergaduh 2 orang. Pernah dengar tak? Budak tak pernah bergaduh. Pernah dengar tak? Adik-beradik tak pernah bergaduh. Macam mana saya buat?
Macam mana saya buat anak saya 2 orang tak pernah cubit, tak pernah pukul, tak pernah bergaduh, tak pernah tinggi suara, tak pernah maki hamun, tak pernah cakap benda buruk. Macam mana saya buat? Sebab saya belajar benda ni, saya dah banyak eksperimen. Lepas tu banyak student, saya belajar daripada student. Jangan buat macam ni, Asal jangan macam ni, Asal macam ni. Oh gini, belajar. Tadi pun belajar dengan Kak Lina. Kak Lina tu confinement lady yang jaga baby lah. Dia cerita, okay Asal gini, macam ni, macam ni. So sebab tu kita belajar dengan orang, kita kena tunduk lah. Tunduk. Cakap apa? Okay, aku nak belajar dengan dia. Dia banyak ilmu daripada aku. Jadi masalah kita ni, yang intellectual ni, masuk live orang, pergi orang, maki hamun. Sebab apa? Aku ada ilmu yang aku nak lawan dia. Tu bahaya tu. Betul, jangan macam tu. Hidup kita ni jangan hentam. Macam hentam. Macam mana nak buat jadi macam tu? Siapa-siapa yang nak belajar, macam mana nak anak bagi jadi elok senang. Macam kena pukau, anda tengok dekat TikTok saya. Saya dah buat 4 video saya buat. Tengok saya tulis cara nak pukau anak. Part 1, part 2, part 3. Ada 4 part. Dan saya dah kongsi ilmu ni lama dah, 10 tahun dah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ramai student saya, anak mereka dia baik. Ada yang dulu teruk perangai, bergaduh dengan mak ayah, sekarang dia baik anak dia. Sebab apa? Ilmu yang kita belajar tu, dia dah sampai dekat hati dah. Dalil akhir zaman ni, lebih kurang, dalil akhir zaman ni, banyak ilmu-ilmu sampai dekat tengkuk je, kerongkong je. Ilmu tak masuk kepada hati. Banyak dekat tekuk je. Sebab apa? Sebab ilmu dia, aku nak belajar ilmu untuk hentam orang. Aku betul, kau salah. Aku ada dalil ni, kau mana, apa dalil kau? Mana dalil? Bagi dalil. Bergaduh. Sampai bila macam tu? Boleh tak kalau contoh, let's say kata, ustaz tu tengah bagi ceramah. Dia bagi ceramah gini. Kita tengok, ni ilmu baru ni, aku tak pernah tahu tak? Aku tak pernah tahu ilmu ni. Boleh tak kalau kita beradab, terima kasih bagi gigi bang. Ini orang hebat ni, Ahmad ni, Masya Allah. Boleh tak kalau kita tengok, ni ilmu baru ni, aku tak pernah tahu ni. Kita pun pergi Google search. Betul tak ustaz cakap? Search. Ada dalil ni. Okey. Ya, jadi masalah kita ni, kita tengok orang ustaz cakap, apa ustaz cakap ni, ada dalil ke? Kita komen tu. Ustaz, bagi dalil ustaz. Jangan cakap kosong ustaz, bagi dalil. Mana adab kita? Ni sebab ni. Sebab kita nak menghentam orang. Kita rasa otak kita rasa ilmu kita banyak. Jangan tahu. Bab kontak dekat wasabi pun satu hal. Saya, kalau sekadar tegur sebab jelas bertentangan dengan Islam. Macam ni. Tegur elok boleh. Tegur elok boleh. Saya minta maaf, saya nak tegur ni. Sebenarnya yang saya faham salah ni gini. Elok kan? Ni pakai hentam. Pam, hentam. Yang banyak hentam masalahnya. Takut jadi macam ni lah. Takut jadi macam ni. Okey. Kalau saya kalau berguru, saya jaga adab. Jaga gila adab. Dengan Ustaz Syahdin, untuk guru saya tak pernah call Ustaz. Tak pernah call. Sebab apa? Saya tak nak ganggu Ustaz. Nak tegur boleh, tapi jangan depan public. Ya, betul. Saya tak pernah. Saya dengan Ustaz, saya wasabi, saya tunggu dia balas. Tunggu dia balas. Okey. Ustaz yang lain pun sama. Yang untuk guru-guru sama. Saya tak call. Memang saya tak nak ganggu sebab saya tahu nanti ganggu waktu ni. Itulah adab. Ada seorang lagi ustaz yang saya belajar. Bayangkan 2 minggu saya tunggu dia balas WhatsApp, tetap balas. Saya tak follow up pun. Sebab bagi saya atau ustaz, kalau ustaz nak balas. Kalau ustaz tak nak balas, tak apa. Kita ni zaman sekarang ni tak ada adab dengan tok guru tau. Tak ada adab, bukan main. Okey. Cikgu dah buat ke belum? Esok tu, cikgu, assalamualaikum cikgu. Tolong buat untuk saya. Contoh dia datang nak merawat. Saya cakap dah, rawatan saya percuma saja. Okey, saya pun apa masalah kak, dia cerita panjang lebar apa semua. Lepas tu saya cakap okey, akak bagi gambar, bagi ayah kak, nanti saya buat apa rawatan. Dia pun bagi. Dia bagi hari ni. Saya tak balas. Sebab apa? Ramai student saya, ramai yang kontak saya kan. Lepas tu esok saya follow up. Assalamualaikum cikgu. Dah check ke? Saya pun tengok dia. Saya tak balas. Sebab orang-orang yang tak sabar macam ni, saya biarkan dia. Saya akan balas dia last sekali. Sebab apa? Kalau tengok dekat kontak kita, kalau tengok dekat wasabi kan, orang yang paling lama yang WhatsApp saya, dia duduk, yang wasabi saya, dia duduk paling bawah, betul tak? Tapi kalau dia jenis tak sabar, nak juga, dia selfish. Ni orang selfish ni. Dia nak kita bantu dia cepat-cepat.
Ustaz Syahrin Abdul Rahman, ya betul. Dia punya nombor dia akan always duduk kat atas. Saya perasan, oh muka ni. Esok pula nombor dia duduk kat bawah dah. Lepas tu saya nak balas, dah sampai turn nak balas ni. Dia pula, cikgu, please lah cikgu, tolong tengok saya cikgu. Puk naik atas nombor. Saya biar, nak tak biar. Kadang-kadang 2 minggu nak boleh kebalas dia punya kontak dia. Sebab apa? Dia cakap, kita ni dengan Tok Guru pun tak ada adab. Jangan mendesak tau. Mendesak tu kita macam ni. Sebab kita selfish. Kita nak apa dia? Masalah kita selesai sekarang. Saya biar. Ada orang tu dia voice note saya. Saya cakap jangan voice note. Dekat 10 minit dia voice note saya. Saya biar, dia last kali aku balas. 2 minggu juga tu. Saya cakap, akak, saya minta maaf akak sebab akak voice note saya. Akak voice note 10 minit, saya dah bantu 10 orang dah. Nak dengar voice note akak tu. Memang saya berkerah. Kadang-kadang call saya, oi, yang ni kurang ajar. Call saya tau, call banyak kali. Dia call saya tutup. Lepas tu saya voice note, tolong please jaga adab. Kita jadi macam ni lah. Sebab kita hidup kita ni, okey, saya jumpa live yang mengelirukan umat Islam. Kita perlu diam dan abaikan saja, cikgu. Dia macam ni bang. Kita tak boleh nak tegur orang semua orang. Kalau kita tegur dengan elok, tengok penerimaan dia macam mana. Cuba kalau dia tengah buat live sekarang, kita tegur elok-elok. Dia terima tak teguran kita? Kalau dia terima teguran, alhamdulillah. Ya ke, saya minta maaf lah, salah saya, okey. Tapi kalau kita tegur yang buruk-buruk, kau ni sesak, kau ni salah, kau cakap sesak gini-gini, apa yang dia rasa? Tegur tak apa, tegur boleh, berhemah. Kita tegur dia baran. Kalau kita tegur dengan elok ni, dia baran, dia ada perangai ni. Ada perangai ni. Okey, abang Orzi tak terima, dia orang sebar kat agama baru. Okey, abang dah lepas dah. Abang dah tegur dengan baik kan? Abang ada sifat ni, Nur. Abang dah tegur baik-baik dah. Dia tak terima, dia ada sifat nar. Biarlah dia. Biarlah, sebab abang dah tegur dia, abang dah habis dah. Abang punya dakwah abang dah cukup dah. Tanggungjawab abang, hak abang okey. Sebab aku dah tegur dia dah. Sebab aku tegur elok-elok. Faham tak? Okey? Okey. Sekarang ni saya nak buat satu aktiviti, kita nak buat lafaz pemutus jika kita ada khadam jin jahat, ilmu jin jahat yang kita terambil ataupun kita tak sengaja kita pergi belajar ilmu tu ada khadam punya. Kita tak tahu. Okey? Yang ini Ustaz Helmi buat ajar lafaz pemutus ni kepada saya. Dan saya nak anda buat, insya-Allah lepas buat anda akan rasa lega. Leganya ya Allah. Rasa macam tu. Boleh? Tak perlu ambil semayang apa semua. Okey. Kalau yang tak ada semayang pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ada buat sama-sama dengan saya. Boleh insya-Allah. Dah ready ke belum? Anda kena pejam mata menghayati. Boleh? Cepat. Kalau dah setia tulis dah ready tulis ready. Kita akan buat. Saya nak minum air sekejap ni insya-Allah. Kalau dah ready tulis ready. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Sebab kita banyak terikat tau. Kita banyak terikat dengan makhluk manusia dan juga kadang-kadang kita tak tahu yang kita ni bawa benda. Kita belajar ilmu, rupanya ada khadam ilmu ni. Kita tak tahu, wallah alam kan. Kalau kita contoh, makin kita belajar ilmu tu, makin kita semayang makin tinggal. Jadi tak semayang. Jadi nak semayang pun susah. Tu ada benda tu. Ada ikatan tu. Contoh macam, hari tu saya merawat, adik tu kena jin asyik. Ngadap kiblat tak payah. Tak payah ngadap kiblat. Saya pun tak ngadap kiblat ni. Okey? Dia ada jin asyik. So saya putuskan lah. Esok baru dia bersemayang. 10 tahun tak ada semayang. Kau bayang macam mana? Sebab jin asyik kacau dia. So kita nak buang. Okey, insya-Allah. Bagi siapa yang dah buat lafaz pemutus ni, kalau dia rasa makin teruk, makin dia buat rasa makin teruk. Maksudnya, cikgu sakit, cikgu gini. Okey, anda teruk. Kemungkinan antara gangguan something ataupun ada sihir dalam tubuh anda. Anda kena kontak saya, PM saya. Ada kena mandi, ada kena minum. Saya akan buat air untuk anda. Boleh Sesiapa yang tak ada sihir,
tak ada saka, tak ada sihir, ada gangguan biasa, lepas dia buat dia rasa lega. Itu tak ada. Tak ada apa-apa pun. Rasa lega, rasa tenang, menangis, kadang-kadang ada rasa meremang sikit. Itu okey, itu normal. Kalau anda rasa, kalau siapa rasa dia ada sihir apa semua, kena standby, kukuh dia muntah. Standby bekas. Cepat. Kalau dia rasa dia ada sihir. Boleh. Kita nak buat lafaz pemutus ni. Sebab lafaz pemutus ni bukan setakat ilmu, jin-jin jahat yang follow kita pun insya-Allah akan gone lah dengan izin Allah Taala. Semua dia dengan izin Allah Taala. Boleh? Dah ready ke? Okey. Kalau yang tengok rakaman, sebab video ni saya akan kerat. Video saya akan kerat, saya akan masukkan dalam TikTok saya. Yang tengok rakaman pun tak ada masalah, boleh, tak ada masalah, boleh buat. Cikgu jika buat untuk anak boleh ke? Kena anak ada tepi lah, anak kena ada sekarang. Sebab anak yang kena bercakap, anak yang kena melafazkan benda tu. Benda ni lafaz tau, lafaz kat mulut. Kena kosongkan fikiran. Fikiran tak boleh kosong, kena tenangkan fikiran. Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh sebut kosongkan fikiran, bahaya. Kita kena ada, sentiasa ada Allah. Dia tak boleh kosongkan fikiran, kena tenangkan fikiran. Itu lain sikit. Okey. Boleh. Kalau anak tak bercakap, okey, kalau anak bercakap tak apa, kita yang cuba, kita bantu untuk anak. Kalau saya cakap macam aku, sebutlah nama anak, dia sebut aku, sebut anak ini. Kalau period boleh, tak ada masalah. Period tak ada masalah. Dia tak ada semayang, yang uzur tak ada masalah, boleh. Selalu dengan kosongkan fikiran, tak boleh, kita tak boleh kosongkan fikiran. Kita sentiasa kena ada Allah. Kena ada Allah. So kita tenangkan fikiran, boleh. Tapi jangan bergaduh orang. Kalau orang cakap, okay guys, kosongkan fikiran, salah tu. Janganlah. Kalau kita rasa nampak kelibat-kelibat, ada gangguan lah. Untuk anak sekaligus boleh ke? Untuk buat sekali dengan anak, boleh, tak ada masalah. Buat sekali dengan anak, pegang anak, peluk anak. Kalau anda rasa anda ada sihir, sediakan baldi dekat depan. Tukuk muntah. Memang akan jadi muntah kalau sihir tu kuat. Dan tu PM saya. Kalau sihir teruk, anda kena buat appointment dengan saya. Saya hari Sabtu ni seorang sihir teruk. Hari Ahad 2 orang sihir teruk. Sihir hanya datang waktu Ahad Isnin saja. Waktu hujung minggu saja yang saya akan merawat sihir. Saya merawat yang paling teruk lah. Selalunya tak ada masalah pun. Jarang yang datang sihir. Cikgu boleh buat baring? Boleh, tak ada masalah. Saya sakit ulu hati, perut kejang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, lagi. Ada soalan sebelum saya teruskan? Cepat. Ada soalan sebelum saya teruskan? Kita nak buat ni. Nanti kalau anda nak buat lagi, apa semua, anda tengok rakaman balik. Saya akan tulis nama dia macam ni. Nama dia tajuknya, adakah aku ni, ilmu aku ada kadam jin jahat? Gitu. Kalau sendawa banyak, okey. Kalau sendawa banyak terus baca ruqyah, ada gangguan? Ya. Sendawa ni sebab, macam budak kan, budak kecil. Kenapa dia menangis? Antara dia lapar, berak, ataupun ada angin, kemur perut. So lepas dia sendawa, dia lega, boleh tidur. Sama juga kita. Kita ni ada angin. Angin tu apa? Bekasan-bekasan jin, tinggalan-tinggalan jin. Dia dah keluar. Tapi kita ada betul tu. Kadang-kadang kentut banyak. Bagi. Kalau kentut, bagi je. Jangan keluar tahi sudah. Okey. Rawati untuk orang yang dia tak tahu kena rawat. Untuk diri kita ni, tak payahlah orang jauh ni, untuk diri kita. Ada rekaman. Saya akan potong video ni. Okey. Saya selalu makan banyak. Saya asyik kentut. Tak apa, kentut je. Saya memang kuat kentut saya ni. Tak apa, kentut sihat. Cikgu, kalau angin hempedu macam mana? Angin hempedu? Wallah alam. Saya tak tahu. Kena tanya orang lain. Hempedu ada angin ni? Yang saya tahu batu. Hempedu tu ada batu. Angin hempedu. Saya tak tahulah angin hempedu ni macam mana. Minta maaf lah. Saya tak tahu ilmu ni. Okey. InsyaAllah boleh Angin medu. Angin medu kot. Kan? Baru tanya pasal sendawa tu. Kalau nak sendawa je. Lega tau. Kalau kentut-kentut je. Pastikan tak ada mak mertua belakang. Saya nak orang rawat anak saya, tapi tak pasti dia nak. Dia benda ni kena diri sendiri nak. Kalau diri sendiri ni mak baru boleh buat. Kalau diri sendiri tak nak, tak jadilah benda tu. Dia tawarlah. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak anda tutup mata anda, insya-Allah.
Jangan fikir macam-macam. Tenangkan fikiran anda, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Okey, tutup mata, pejam mata. Sekarang anda sedang relax. Relaxkan diri anda, jangan ada paksaan-paksaan apa-apa. Duduk paling selesa. Jangan paksa diri, paling selesa duduk. Nak baring boleh, nak duduk boleh, nak berdiri boleh, mana yang paling anda selesa sekali. InsyaAllah pada malam ni, dengan izin Allah, Masya Allah Subhanallah, kita nak buat lafaz pemutus. Jika ada gangguan-gangguan, jin-jin, sihir-sihir, saka apa semua, kita nak putuskan dengan izin Allah. Dan kita juga nak buat, jika ada ilmu-ilmu, kadang-kadang jin-jin jahat yang ada dalam diriku, ya Allah, kena putuskan ya Allah, dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah, insyaAllah dengan izin Allah. Jadi semua kena ikut suara saya. Pejamkan mata, tutup mata. Ikut suara saya sampai saya habis. Sampai saya cakap, buka mata. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Start dengan buat lafaz pemutus. Anda boleh ikut anda lah. Okey, buka mata sekejap. Anda nak berdoa boleh. Anda nak tangan nak bebas boleh. Nanti kalau akak macam ni takut lenguh kan? Nak bebas, nak letak dekat bawah boleh tangan anda. Ikut anda. Paling anda selesa. Paling selesa sekali. Ada orang dia macam ni baru dia betul-betul menghayati. Ada orang dekat bawah boleh. Ikut anda lah. Saya bukan macam ni. Saya dekat tangan kat bawah. Sebab nanti lenguh. Nanti lenguh. Okey. Boleh? Okey. Pejam mata balik. Pejam mata balik. InsyaAllah dengan izin Allah. Ikut suara saya. Ya Allah. Ya Syafi. Ya Syafi. Ya Syafi. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuh. Sembuhkanlah diriku, Ya Allah. Sembuhkanlah diri zahirku, Ya Allah. Sembuhkanlah diri batinku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Allah, Engkaulah yang maha perkasa, Ya Allah. Engkau hancurkanlah jin-jin jahat yang ada di dalam tubuhku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Hafiz. Ya Allah, Ya Muhaimin. Engkaulah yang maha menjaga. Engkaulah yang maha melindungi. Jagalah diriku, Ya Allah. Lindungilah diriku, Ya Allah. Daripada jin-jin jahat, Ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Fattah. Engkaulah yang maha membuka, Ya Allah. Engkau bukakanlah rantaian-rantaian, ikatan-ikatan di antara diriku dengan jin-jin jahat, Ya Allah. Engkau bukakanlah, engkau lepaskanlah ilmu-ilmu yang khurafat, ilmu-ilmu yang syirik, ilmu-ilmu yang ada khadam-khadam jin-jin jahat. Engkau lepaskan ya Allah. Lepaskan ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Ya Allah, ya Qawi. Ya Qawi. Ya Qawi. Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada diriku ya Allah. Untuk aku hadapi hidup aku ya Allah. Ya Allah, ya Fattah. Ya Razzaq. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Batin. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah. Engkau bukakanlah rezeki, ilmu-ilmu, kekayaan untuk diriku, kekayaan hatiku, kekayaan imanku, kekayaan supaya
Aku dapat jaga solatku di awal waktu, di masjid, di awal waktu, berjemaah. Ya Allah. Dan juga berikanlah rezeki-rezeki duit padaku, Ya Allah, yang tersembunyi, Ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah. Ya Latif, Ya Salam. Engkaulah yang maha lembut, Ya Allah. Engkaulah yang maha tenang, Ya Allah. Maha sejahtera, Ya Allah. Lembutkanlah hatiku, Ya Allah. Tenangkanlah hatiku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahmat. Engkaulah yang memberi rahmat padaku, Ya Allah. Engkaulah yang maha berkasih sayang, Ya Allah. Engkaulah, Ya Allah, Ya Mukallibal Qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, Ya Allah. Bolak-balikkan hatiku, Ya Allah, supaya aku melihat suamiku, isteriku, anak-anak aku. Aku melihat dengan penuh rahmat-Mu, Ya Allah. Aku melihat dengan penuh kasih sayang-Mu, Ya Allah. Aku melihat segala kebaikan terhadap diri suamiku, Ya Allah. Aku melihat segala kebaikan terhadap diri isteriku, Ya Allah. Aku melihat segala kebaikan terhadap diri anak-anakku, Ya Allah. Engkau tukarkanlah mataku, Ya Allah, dengan mata-mata bercahaya, Ya Allah. Dengan mata-mata kasih sayang-Mu, Ya Allah. Okey, saya nak anda pegang mata anda. Ya Allah, aku nak mata-mata aku ini, Ya Allah, dengan melihat kasih sayang-Mu, Ya Allah, terhadap suamiku, terhadap isteriku, terhadap anak-anak aku, Ya Allah, terhadap mak ayah aku, adik-beradikku, Ya Allah. Ya Allah, Engkau buangkanlah pandangan mataku, mata yang jahat, Ya Allah. Okay, sekarang saya nak anda pegang, anda tarik, ibarat macam anda tarik mata-mata jahat anda, tarik, anda buang. Buat macam tu, buat isyarat. Tengok apa saya buat, tarik, buang. Sambil-sambil anda bercakap, tarik, buang. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah, tarik, buang. Buangkanlah segala pandangan-pandangan burukku, Ya Allah, terhadap suamiku, Ya Allah, terhadap isteriku, Ya Allah, terhadap anak-anakku, Ya Allah, terhadap mak ayah aku, mertuaku, Ya Allah, terhadap adik-beradikku, ipar dua aku, Ya Allah. Buangkan jauh-jauh, Ya Allah. Buang, tarik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah. Macam mana? Apa perasaan anda? Rasa tenang tak? Saya rasa tenang. Saya sendiri pun rasa relaxnya, rasa tenangnya, Ya Allah. Rasa seronoknya. Ada rasa macam tu tak? Cuba komen. Rasa happy tak? Lega kan? Lega macam tu. Nanti video ni saya kerat. Dah kentut cikgu. Rasa mengantuk, rasa. Rasa happy, rasa lega kan? Terima kasih bagi gift. Rasa lega. Rasa macam biasa je. Maksudnya tak ada gangguan. Okey tu. Saya sedih. Okay, Alhamdulillah. Siapa yang rasa nak muntah? Saudara banyak. Okay, Alhamdulillah. Kerap menguap. Rasa mengantuk. Okay, terima kasih bagi gift. Siapa yang rasa nak muntah? Sendawa. Bagus, sendawa. Terkentut tak apa. Okay. Siapa-siapa yang rasa berdebar. Tak apa, tak ada masalah berdebar. Okay, siapa-siapa rasa nak muntah, okay, cuba kontak saya. Siapa yang tak ada rasa apa, tak apa. Tak ada rasa apa, tak apa. Menguap, mengantuk mungkin ada gangguan. Siapa-siapa yang rasa mengantuk, boleh PM saya. Anda kena mandi tu. Sendawa, okay, bagi sendawa. Rasa pening, okay, PM saya. Alahai dah selesai dah. Rasa mengantuk, rasa menguap, okay, boleh PM saya. Anda kena mandi kot. Sekarang dah okey. Sakit kepala pergi kontak saya. Siapa yang ada sihir, yang teruk sihir ni, dia akan rasa sakit gila. Sekarang pening dah lawyer, okey, kontak saya. Mengemar, tak apa, mengemar tak ada masalah. Kalau rasa panas kat kaki tak ada masalah. Kentut, bagi dia kentut. Jangan keluar tahi je. Jangan keluar tahi je. Okey. Nanti tak apa, jangan risau. Kita akan video ni saya akan kerat di bawah tajuk
Ni, ilmu ni ada khadam jin tak? Okey. Dan dalam tajuk tu anda tengok belajar, nanti dekat last tu anda boleh ulang-ulang tengok tau. Kalau ada rasa macam stres lah, lepas tu anda tekan video tu, anda boleh skip, pergi dekat yang saya buat lafaz pemutus ni. Kalau rasa mau buat, kadang-kadang ada jin. Ada gangguan lah. Ibu jari tangan shaky sikit. Dia ada charge kan? Ada rasa charge. Tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Siapa-siapa yang rasa tenang, alhamdulillah, okey, tak ada masalah, tak ada gangguan jin apa. Badan rasa berdunyu, okey, boleh PM saya. Boleh. Kontak saya siapa yang ada masalah. Banyak anak kena belajar dengan intan yang tak adalah. Anak pun tak banyak apa ni ilmu. Jari ada kara-kara, alhamdulillah, okey. Mata tak boleh buka macam nak tidur cikgu, okey, kontak saya. Saya tak berapa faham sebab anak. Tak apa, jangan risau. Ada rekaman, boleh tengok. Boleh wakil untuk, tak boleh. Ikrar pemutus, dia kena buat sendiri. Tak boleh wakilkan. Boleh. Okay, insyaAllah boleh. Buat je. Kalau boleh buat hari-hari, buat je hari-hari. Ikrar pemutus. Nanti anda rasa lega. Makin lega. Kalau ada sihir, anda bayangkan sihir, makin dia buat, makin teruk. Makin buat, makin teruk. Senang pula kentut. Bagi keluar bang. Abang kalau kentut lega kan? Oh sedap. Bagi keluar. Abang rasa lega. Tidur malam ni tenang abang. Berdebar tak apa, tak ada masalah. Mata dia segar, alhamdulillah. Tadi pening, sekarang dah okey. Boleh buat hari-hari? Boleh buat hari-hari. Sampai rasa lega. Sebab ni pemutus ni memang kalau boleh kita buat. Selagi kita sakit, kita buat. Tapi yang datang akan jumpa saya, yang datang sihir, yang kena sihir ni, mereka dah buat pemutus, makin teruk. Tu jadi sedu, tak apa. Betul lega, angin terperangkap. Ya, angin tu, kita nak angin keluar. Kita nak putuskan. Lega, macam budak kecil, baby, ya Allah. Lepas dah comor dengan benih, lepas tu urut-urut sikit, dia, lepas tu dia kentut. Lega, tidur. Tidur. Gitulah kita. Macam kita kena urut lah, kita urut kat belakang. Lepas dah kena urut, banyak angin keluar, kan lega kan, lega. Gitulah. Sebab dalam tubuh kita ni, ada jin-jin jahat juga kadang-kadang. Dia dah keluar. Kalau kita pergi semayang masjid, insya-Allah dia keluar, tapi dia meninggalkan. Dia meninggalkan dia punya taik dia, gitulah. Susah cikgu banyak angin. Dia kena buat selalu lafaz pemutus. Okey. Maksudnya kalau ikrar pemutus ni merangkumi apa-apa gangguan. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ya, dia merangkumi apa-apa gangguan, sihir, saka, jin, gangguan semua sekali. Siapa yang tak ada rasa apa-apa, okey, it's okay. Tak perlu nak PM saya lah. Dia rasa lega, dia rasa tenang, dia rasa seronok, alhamdulillah. Macam mana jin tu masuk pula pada kita? Macam ni, jin ni, okey. Hari tu saya dah buat video tu. Lepas tu saya dah kerak video tu. Lepas tu saya nak masuk dekat TikTok dia block. Dia tak bagi saya post pasal jin. Pula dah. Okey, macam ni lah. Saya boleh letak 5 kategori jin 5 kategori jin Jin pertama adalah jin gangguan biasa punya. Gangguan biasa ni anda buat lafaz pemutus sekali, beres dah. Tak masalah. Yang kedua saya panggil jin samsing. Jin samsing antaranya jin perut bergegar. Itu lapar. Saya pun tak makan nasi lagi ni. Pukul 11 ni nak pergi kedai lapar, nak pergi makan nasi ya. Okey. Jin yang kedua adalah jin saya panggil jin samsing lah. Jin samsing ni contohnya jin jin asyik. Dia suka dekat orang tu, dia pun join. Saya ramai dia suruh saya yang jin pelapengat. Macam tu lah. Jin samsing, dia bukan dihantar tau. Dia bukan sihir. Sihir ni dihantar. Yang ni, contoh kita pergi dekat tamat, kita pergi dekat hutan, kita pergi dekat pantai. Pantai banyak, jin marduk nama dia. Warna hijau macam tu. Telinga dia panjang. Okay. Dekat hutan, ada macam-macam jin kat hutan. Rumah dia kan. Tiba-tiba kita tersepak. Kita tersepak rumah dia, let's say kata. Kita tersepak anak dia tergolek, mati. Contoh kan. Lepas tu dia marah kita, dia marah kita, dia masuk dekat tubuh kita. So, yang ni jin saya panggil jin samsing. Yang ni kena buang dia. Kena buang juga. Yang tu insya-Allah lafaz pemutus dah settle dah. Okey. Yang ketiga sihir. Sihir ada 2 kategori. Sihir biasa. Sihir biasa ni macam Tok Bomo tu ilmu dia biasa je. Buat lafaz pemutus, mandi, okey settle. Muntah settle. Okey dah. Tak ada dah. Relax dah. Yang teruk yang ni kena jumpa saya.
Makin buat lafaz pemutus, makin teruk. Dia ni jin something, jin something yang dihantar oleh Tok Bomo hebat lah. Oi, jangan main-main, teruk tau. Kita duk rasa, cikgu saya kena sihir, cikgu kenapa? Saya demam. Tak adalah, tak payahlah. Ini punya, ya Allah, mata jadi merah teruk, dia hantar gambar kat saya. Lepas tu makin dia buat lafaz pemutus, makin, ada orang macam tu, tak ada. Okey, saka hantu raya tergolong. Saka lagi, saka yang kelima. Hantu raya, saya boleh kata hantu raya Jin Samsing. Jin Tok Cha. Jin Tok Cha yang ilmu tinggi-tinggi. Oi, jangan main-main yang tu kena jumpa saya. Saya buat dekat Wasabi, buat dulu bandi gini. Lepas tu dia buat lafaz pemutus. Tak boleh cikgu, tak boleh tunggu cikgu. Okey. Anda kena jumpa saya. Kena buat appointment lah. Kena buat appointment. Untuk buang betul-betul buang dengan izin Allah insya-Allah. Jumpa saya insya-Allah, saya cuba buang. Kalau tak diberi izin, maknanya tak ada izin lah, memang teruk sangat dia punya sihir dia tu teruk lagi. Ilmu saya tak cukup banyak lagi untuk buang sihir dia tu. Okey. Jin ni pun kadang-kadang kalau nak pergi berubat auto hilang. Kalau tak pergi ada je. Memang ada macam tu pun. Yang kadang-kadang yang macam tu jin sihir lah. Kalau jin biasa ni dia memang lari je. Macam tu. Okey. Yang seterusnya saka. Saka bukan sihir, bukan jin sihir. Saya pun sambil bercakap terkentut dah. Okey, saka ni bukan sihir tau. Saka bukannya jin-jin yang saya sebut tadi, jin biasa, jin si samsing, sihir biasa, sihir samsing, bukan. Saka adalah ambilan-ambilan, terima kasih pergi gift, daripada atuk-atuk nenek moyang kita, dia diambil jin-jin jahat. Okey, saka senang. Siapa yang ada saka, senang je. Jaga solat 3 hari, settle. Aku buat aku kentut ni. Jaga solat 3 hari awal waktu. Dekat saka ni dia ada perjanjian dia dekat belakang. Ada wafat kat belakang ni. Siapa yang dibuka mata dia nampak ada wafat kat belakang ni. So wafat dia ni akan diputuskan dia kena semayang awal waktu 3 hari je. Tak kira lelaki ke perempuan, 3 waktu. 3 hari 5 waktu. Jaga solat 3 hari cukup. Lawan memang hilang. Dia terputuslah tu. Senang je, saka senang buang. Yang jadi yang paling bahaya adalah ini. Yang sihir yang teruk. Saya handle berapa orang dia kena sihir ni. Teruk tau. Jangan main-main. Kita jangan main dengan sihir dia punya, ya Allah. Tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah je naik. Naik bintik-bintik merah. Ada yang kena macam pisau. Kena dekat perut. Sap gitu. Sakit. Ada saya merawat dia. Minggu lepas saya merawat dia. Kesian kat dia. Tengah merawat, tiba-tiba kena tombak dekat dia punya jantung dia. Sakit cikgu. Saya tengok ada tombak. Saya buang sebenarnya buang. Lepas tu lega, baru lega. Lepas tu bahaya. Orang kena sihir kita jangan main-main. Dan kita jangan mudah cakap aku ni kena sihir, aku ni saka. Jangan mudah pula. Itu fitnah pula. Itu fitnah pula. Pergi dekat Tok Bomo ni cakap apa? Kawan ni kena saka ni, kena bayar RM5,000. Kena buang jin ni. Seekor jin RM100. Sedap buat duit. Sedap gila buat duit. Jangan InsyaAllah. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya orang cakap ini sihir, ini apa. Dia macam ni, senang. Untuk anda faham. Siapa yang kena sihir, yang sihir ni, hidup dia memang out. Dia punya fizikal dia memang out. Tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Sakit 24 jam. Sakit dia tu pelik. Doktor cek tak ada jawapan. Doktor pelik. Saya pelik. Awak ni pelik lah. Itu sihir. Ini sihir. Tak boleh bergerak. Kadang-kadang merangkak. Kadang-kadang suruh saya tu ada macam orang mengandung. Kena macam tu. Teruk tau. Sihir. Bukan saka sihir. Lepas tu kita jangan mudah cakap, cikgu, saya kena sihir pemisah ni. Saya cek, tak adalah kak, bukan. Akak kalau kena sihir pemisah, kak, teruk kak. Kering. Macam Ustaz Azim. Ustaz Kazim Ilyas. Itu betul sihir tu. Kan, Ustaz Kazim Ilyas macam muka dia buruk. Dia kena sihir macam-macam ya. Ada cikgu saya tu, sihir katak kena. Itu baru betul sihir. Ya, macam jiran saya cakap, Dr. Scan. Dr. Scan tak ada apa pun. Tapi kalau kita ni contohnya, cikgu saya kena sihir, kenapa? Saya malas semayang, susah cikgu bergaduh orang. Bukan, itu bukan sihir. Jangan mudah. Jangan. Sihir jangan main-main. Tak semua sihir kurus. Betul. Ada anak murid saya tu kena sihir, tak kurus pun. Dia makin gemuk. Makin gemuk. Dulu dia kurus. Kena sihir makin gemuk. Ada macam tu. Dia tengok atas orang.
Ada orang tu sihir kurus macam tu. Dia tunjuk gambar anak dia kena sihir. Tangan macam tu. Kurus kering. Kesian kat dia. Pergi sekolah muntah. Pergi sekolah muntah. Ada yang saya merawat perempuan. Gemuk. Bukan gemuk lah. Nanti dia tengok live saya, dia cakap, apa cikgu saya cakap? Gemuk. Bukan, berisi. Itu sihir. Ada. Tak semestinya dia tu. Cuma nak cakapnya orang kena sihir ni pelik. Perangai, apa ni, bukan perangai. Dia punya efek tubuh badan dia pelik pada orang. Itu confirm dah. Tapi kalau setakat macam cikgu saya tak khusyuk solat, cikgu malah beramal tu kasih lah tu, itu gambar biasalah. Gitu. Dia fizikal, dia melibatkan fizikal. Macam-macam saya dah buat skop atas bawah, masuk kamera tak ada. Tapi masih lagi sakit kan? Mungkin ada sihir. Cikgu boleh jadi tak dalam satu badan orang jin boleh masuk lebih dan boleh? Boleh. Boleh sebab kita tak tutup. Kita tak ada amalan-amalan yang boleh menutup pintu-pintu kemasukan jin tu. Kena buat amalan lah. Especially macam ni. Jin ni, dia akan masuk kalau kita tak ada nur. Kita tak jaga solat waktu. Sebenarnya jawapan dia, jaga solat waktu. Itu sebenarnya. Banyaknya nur, cahaya, protection tubuh kita ni, protection sangat banyak. Kita jaga solat waktu. Sangat banyak protection. Jin tak boleh masuk tau. Siapa-siapa yang jaga solat waktu, dia ada nur, cahaya. Cahaya dia tu, jin jadi macam nak masuk, tak nampak. Macam tu. Dia macam silau. Ini pengakuan. Ada video pengakuan daripada Tok Bomo jahat lah. Sebelum dia taubat. Dia cakap, dia nak hantar jin pada orang ni. Macam-macam dia hantar. Tak masuk. Jin cakap apa? Tak nampak pun. Aku tak nampak pun orang tu. Sebab dia jaga semayang. Satu. Yang kedua, dia jaga silaturahim. Dua benda ni, jaga dua benda ni je. Ini protection yang paling besar ni. Okay? Yang pertama, anda jaga solat waktu. Yang kedua, anda jaga apa dia? Anda jaga hubungan silaturahim. Jangan bergaduh dengan suami, jangan bergaduh dengan isteri, jangan bergaduh dengan anak-anak. Oi, jangan. Bergaduh je dengan suami dengan anak, dia masuk. Dia masuk. Sihir masuk lah. Kalau ada orang nak hantar lah. Jangan bergaduh. Bergaduh je, dia masuk. Sebab apa? Emosi. Suatu kita beremosi, kita punya frekuensi kita negatif lah. Jin pun masuk. Saka ni orang turunkan secara sedar atau tak. Contoh dari atuk ke anak ke cucu. Saka ni ada dua. Satu, diturunkan secara sedar. Kita sedar, kita diturunkan. Contohnya, atuk cakap, nak ambil lah nak. Okey, saya ambil. Contoh dia nak mati dah. Kita ambil, atuk tu mati. Masuklah tubuh kita. Kadang-kadang saka tak masuk tubuh. Kadang-kadang dia duduk kat luar. Tapi dia punya perjanjian masih lagi ada. Macam tu. Okey. Ataupun kadang-kadang tak. Dia datang, dia turunkan juga tanpa kita sedar. Kadang-kadang dalam mimpi. Kita ambil dia dalam mimpi. Macam tu. Saka macam ni, senang. Anda jaga semayang waktu, cukup. Kalau anda rasa anda saka, anda pergi solat waktu. Pergi masjid. Kalau lelaki pergi masjid, kalau perempuan solat kat rumah. 3 hari je. Tapi buatlah seumur hidup. Janganlah 3 hari tu je. Anda akan rasa, kadang-kadang benda tu nanti dah solat waktu dekat masjid ni. Nanti anda akan rasa ada benda menangis ke apa semua. Itu saka dia menangis. Sebab kita dah putus dah. Ya betul. Kalau emosi auto senang dia masuk. Ya betul. Sebab itulah kita ni jangan beremosi, bahaya. Kita beremosinya, jin serang. Ada saya buat student saya ni, dia cakap suami dia sakit kat belakang. 13 tahun rasanya, lama. Tak tahu cikgu suami saya macam ni. Lepas tu anak bergaduh hari-hari, bergaduh. Ada orang bela saka siap solat jemaah lagi dekat masjid ustaz. Okey. Dia bela saka. Betul ke dia bela saka? Kita nampak ke dia bela saka? Kadang-kadang kita dengar orang cakap, dia tu bela saka lah. Tapi dia tu kuat pergi masjid. Dia tu kuat pergi pergi haji. Dia tu kuat pergi umrah. Tapi betul ke? Takut fitnah. Takut benda tu fitnah. Takut benda tu dia macam ni. Saka ni adalah jin jahat yang telah ada perjanjian dengan kita. Kita berjanji, dia ada kat belakang kita ni. Kita berjanji dengan dia. Dan kita kalau saka ni, kita kena jaga dia. Bagi makan dia. Mungkin ada amalan-amalan ni lah, yang saya cerita ni. Amalan dia tengok perjanjian. Kau nak apa? Okey, aku nak telur sepapan seminggu. Okey, ngam. Tapi kau kena tolong aku Okey, boleh. Itu perjanjian. Jadi kita ada nampak tak dia buat perjanjian tu dengan saka? Dengan saka dia. Dia pergi dekat hutan,
Setiap bulan dia pergi kat hutan, dia buat begini, dia ambil lilin lah, dipanggil gini-gini. Ada tak kita nampak benda tu? So kalau kita tak nampak, kita jangan cakap orang tu ada saka. Bahaya. Sebab kita menuduh. Kalau kita menuduh dua makhluk. Satu kita menuduh dia, satu lagi kita menuduh jin pula. So kita menuduh dua makhluk. Nanti dekat pada masyarakat kena tu. Lepas tu kalau orang cakap, dia tu ada saka, kita diam. Aku tak nak dengar. Betul tu. Ibarat kita tuduh dia buat, kita menuduh dia buat dosa besar. Saka dosa besar. Saya baca muka buku Ustaz Ilfia. Seronok kan? Happy kan? Tengok lah. Sebab kita nampak. Barulah kita tak menuduh cepat-cepat orang. Boleh. Okay. So, itu saka. Kalau orang tu ada emosi, ada macam-macam. Emosi macam mana Ustaz Ji masuk? Emosi yang negatif. Okay. Yang sihir saya orang kuat masjid. Yang sihir abang orang kuat masjid. Pergi perawat Darul Syifa lebih 5 tempat. Okay, soalan saya. Betul ke dia tu sihir? Betul ke dia tu sihir? Betul ke dia tu? Confirm ke? Kalau dia mengaku, kalau dia mengaku, dia kuat pergi masjid, bang, dia bukan solat sebenarnya. Saya ulang balik. Kalau dia mengaku, aku sihir kau, memang betul aku sihir kau, dan dia kuat pergi masjid, dia tak semayang pun. Sebab orang yang pergi masjid, orang yang semayang, orang jaga semayang, dia tak akan buat jahat punya. Dia semayang semata-mata riak. Dia semayang semata-mata nak beritahu yang aku semayang. Kalau betul dia. Tapi kalau anda dengar daripada perawat cakap, dia, sedangkan bukan dia, abang rasa macam mana? Dah dia fitnah. Melainkan dia mengaku. Dia mengaku, memang kenalah. Ataupun ada bukti suara dia, ada bukti dia cakap, memang aku sihir dia. Jadi maksudnya dia pergi masjid, dia bukan semayang. Dia pergi masjid semata-mata nak tunjuk depan orang je. Macam mana pula tanpa sedar kita dah terima saka dari keturunan? Okey, macam ni. Anda nak tahu anda ada saka ke tidak? Senang. Yang pertama, anda ada mimpi tak? Mimpi apa dia? Mimpi yang jelas. Terima kasih Pak Ya. Mimpi tu bukan mimpi main-main, bukan mimpi yang mainan tidur. Contohnya, mimpi apa? Tak ingat cikgu mimpi. Adalah mimpi hantu tak ingat. Okey, itu bukan. Mimpi yang anda ingat kalau saka ni, mimpi jelas. Jelas macamnya apa? Jumpa ada dia berbentuk kemungkinan kadang-kadang lelaki berjubah putih. Kadang-kadang nenek kebayan. Kadang-kadang binatang berbulu. Kadang-kadang harimau. Kadang-kadang, terima kasih bagi gift. Kadang-kadang ular. Okey, dia datang kat kita dan dia berbicara dengan kita. Dia berbicara dengan kita, aku nak turunkan ilmu ke apa-apa ke gini-gini. Satu. Yang kedua, nak tahu ada saka ni, kita kena buat something kat dia. Kita kena, contohnya, kita kena hidang kat dia makanan. Itu jelaslah ada saka. Kita kena, ada tak buat benda tu? Tak ada kan? Cumanya kalau betul ada saka, kita tak hidang kat dia, tapi dia kacau dekat diri kita. Dia goncang rumah kita. Gong. Dia goncang sebab apa? Dia nak kita tunaikan janji dia. Kan dia janji, aku nak telur ayam sepapan seminggu sekali, kau tak bagi. Dia goncang macam tu. Yang tu kena putuskan. Kena jumpa perawat, jumpa saya ke ikutlah. Kita putuskan di antara dia tu dengan saka. Putuskan insya-Allah, nanti dia pergilah. Macam tu. Boleh. Tapi kalau kita tak ada benda macam tu, tak ada masalah. Tapi cikgu, saya pergi perawat cakap saya saka. Macam ni, senang. Jangan percaya. Bahaya. Saya ramai student percaya. Cakap tak ada. Teruk. Okey. Banyak soalan ni. Banyak komen. Sekejap saya nak baca. Sekejap. Okey, pengembara. Kalau betul dia mengaku, aku sihir kau. Memang betul aku sihir kau. Dia semayang bukan kerana Allah Ta'ala dah. Dia semayang sebab nak riak, nak tunjuk kepada orang. Memang ada pun orang macam tu. Terima cincin dari nenek. Okey, nenek mimpi ke apa? Saya pernah mimpi nenek kebayan dah buah delima masak danu. Okey, nenek kebayan tu dia buat apa? Dia bercakap ke apa?